Janda by Ultra 2026. Preparation to the venue. Nampak ke? Baik Azai. Finish here today, insyaAllah. Okay, insyaAllah towards the starting line for 30 km Janda by Ultra. Jalanan ke permulaan. Bagilah dalam kereta dulu. Bukan video ke? Haa. Sini. Bau nampak sikit. Gini. Okay, Janda by Ultra 2026 30 km. Getting ready to the flag off in about few minutes more. Warming up dengan Cik Muz apa. Bro. Minum dulu. Okay, the race is about to start shortly. Nyapu dulu nyapu. Dah lah. Spek lagi. Ha? All right, we're going to flag you off. You 10 seconds countdown together. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Flag off for 30 km. Let's go. Woo! Yes, enjoy the race in the middle of Janda by 12 midnight. Enjoy. Let's go. Jom. Jauh dah. Santai dulu. Okay, flag off bermula. InsyaAllah. Korang paling last kot. Lari, awal lagi jalan ni. Kena sound dah. Lari kak, awal lagi jalan ni kak. Okay. Kita ada member seorang ni. Kasut baru. Okay, ini adalah pertama kali kita orang berlari dalam keadaan yang gelap. First time experiencing this night ride. Flag off at Mana geng? pukul 12 malam Mari. Terus slow je. Santai. Geng dia lah. 500 km Betul tak? pertama. 500 meter km. Dari motor lah. Ada 29 lagi. Relax lah. So masih urut. Santai. Malam masih muda. Malam masih muda. Nak tidur pun tak dapat tidur. Besar. Oh, kereta. Okey. Okay, sebelah 1.4 km tu jalanan ni masih ada sofa tak naik bukit sangat lagi. Sikit-sikit dan okay, inilah suasana kegelapan menyuran ini malam gelap
lampu naik core UT27 ni memang bagus lah, tak mengecewakan. So just nak share lah, next time sesiapa yang nak masuk midnight punya run, this is the condition. So kalau tutup lampu memang gelap. Okay, so nak ambil video pun banyak, tak ada apa sangat. So kita ambil video bila-bila kita boleh saja. Okay, permulaan driver pertama. Oh, baju reflektif habis putih. Nampak bukit tu jalan dah. Tak tahan dah. Okay, driver pertama. Oh, dia point. Ya, saya sudah. Dia point. Okay, Wonder Moon ada dengan kita. Oh, dahsyat lah. Oh, dia sedap. Oh, dahsyat oh. Ini pun warna orange dah. Nyala. Senang korang nampak aku. Dari jauh korang tahu dah aku. Oh, Moon ada kasut. Sini kita jalan. Nampak apa? Gelap, kena celuh. Apa pun tak nampak. Beginilah keadaannya. Tapi bagusnya bila hari malam ni tak panas. Dia kena ada geng. Kalau tak ada geng penat. Serius. Kau Sorang-sorang gelap. Kau sorang. Kalau macam ni kau sorang sikit. Allah. Sini ni. Okay, sungai. Sama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Basah. Sejuk tak? Sejuk lah. Oh, sedapnya. Tak sedang ni. Ha? Tak sedang. Ha? Turun naik bukit tu. Oh, licin terus sangat. Tak main angkat ni. So, baru lalu sungai. Now kasut dah rasa basah. Tapi sejuk ni refreshing juga kaki lah. Hopefully kaki okey je sampai habis. CP1. Makanan berat tak ada dah. Tak ada dah makanan berat ni. Tak ada makanan berat lah. Habis. Tak lah. Tadi dengan suara Moni, sekarang tak dengar suara Moni. Risau kat aku tak dengar suara Moni. Lagi 20 kilo ni. So, baru 9.3 kilo. Aku tak pas sampai kau pas. Tak. Ya sama. Oh, 19 kilo lagi. Ha. 21. Alhamdulillah. 21 kilo lagi. 9. Lepas ni plan tinggi kan. Oh, masih lagi lah. Ada. Turun tak kilo. Okay, baru berlepas ke CP1. Teruskan perjalanan. Lepas ni masih memanjat. Oi, boleh tahan dia punya incline. Gradient dia memang 20% tak lari. Turun pun curam. Tak relax lah.
Oh. Tak relax. Okay. So macam ni lah suasana bila lari dalam keadaan malam. Nak ambil video pun tak nampak sangat. See you later. Sejauh dah 12 kilometer lebih. Sejauh lebih kurang 2 jam 39 minit. Oh, dia punya mendaki dia boleh tahan. Tak kurang daripada 20% degree gradient incline. Ada tu sampai ke 30. Oi. Asal Okay. Dah hampir 15 km. Hampir halfway through. Oi dia. Ini dah macam sesi hiking ni. Manakah Inci Munawar? Ini trail run ke hiking? Ni baru jalan-jalan belakang rumah ni. Wih, boleh tahan. Ni pacak ni betul. Apa saya ni paling pacak ni betul. Dia punya gradient yang tinggi saya ni kan. Bagi Muna rehat juga. Pasir lah saya ni. Macam nak beli je gaiter. Oh, tadi pun seorang lagi aku tengok. Okay, after 3 jam 39 minit, 16.5 km, checkpoint 2. Lari sikit. Dah makan panas. Wah, ada Maggi . Okay, Maggi. Sedap weh. Tak makan. Layan. Okey. Dah kena painkiller tu insya-Allah lah. Harap so, kita jalan macam tadi ya. Tak apa. Tak ada apa pun. Cuma kalau dapat kita sampai awal, dapat semai subuh ni senang. Tak dapat semai yang mana. Kurang makan. Okay. Bagus juga mangkuk ni, senang dia ni. Punya. Ha? Siapa punya? Tadi Mamat ni. Mamat tadi yang Abu. Dia punya mangkuk. Maksud dia punya. Bagi balik Abu. Okay guys. Okay. Look who's here. memang. Who's here? Investment yang Power kejai. kilo dia paling power. Oh, dia naik laju. Oi, paling laju. Oi, macam anak tu. Ada pun. Tapi design Tapi dia ni memang kena air lebih dia ni. Okay. Okay. Maknanya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi tunggu lagi lambat lah ni. Power lah Eric bawa lari. Eric yang ni hasil main gym. Basah balik. Jom. Terima kasih. Sungai kedua. Oh, boleh je lalu atas. Boleh. Dia kering. Basah balik lah. Brother. Power brother. Okay, CP3 Nuam Base Camp. Makan panas sedap Sejukkan masa. Ambil lah ais. Ini tak sejuk sangat. Sejuk rasa. Masak ni.
Ini last. Tak ada lagi. So kita dekat Gunung Nuang Base Camp. Ini junction, lepas tu Kampung Cikuroh. Tasik Utia ni. 4. Okay. Baru je lepas junction nak ke Daki Nuang tadi. Tapi jalan luar ni pun daki juga lah, tengok lah. Oh, pacak ke atas tu. Wow. Wah. Jangan Bike Ultra ni dah macam bukan cairan event dah, serupa hiking event dah. Pacak dia. Wah, sangat pacak road baru ni. Last year dia masuk 14. Tak adalah macam lalu jalan balak macam ni saja. Itulah masuk hutan sikit, masuk sawah. Bukan sawah lah, macam kebun. Ini tak. Jalan ni memang macam ni sentiasa. Okay, jalan dia memang macam ni je dulu. Dah kita 100. Dah terpisah dengan Zahid dan Mun masa pacak dekat Nuang tadi, base camp. So kita pun proceed dulu lah. Okay, now we are back on the road. Boleh lah jauh-jauh. Okay, 23 km dah. Cepat kejar subuh, kejar subuh. Jom. Okay. Checkpoint 4. Checkpoint terakhir untuk 30 km. Ha? Betul eh? Tempat bayi ambil makan. Dah ada kat sini daripada bila? Jumaat juga? Satu. Okey. Sini 14 lalu sini juga nanti kan? 14 tak? Oh tak lalu 30 lah sana ni. Final ni nampak. Ada lagi. Ada lagi ah? Don't worry. Tu lah, I told them juga. The Last checkpoint. I see the tembikai. Ya Allah. First checkpoint ada. First checkpoint ada bawah meja. I suruh potong dia tak nak. Itu bulat dia baru potong. I suruh dia potong dia tak nak. Sekejap lah. Baru dapat rasa nikmat tembikai. Tembikai jatuh. Alamak. Aduh. Sudah lepas mulut tu. Dia lompat juga tu. Jom, kenalan. Sekejap Okey. tak dan nak habis untuk solat kat ni. So stopping here for subuh. Ambil air bawah ni je. Dia ada step. Satu lah. Okey. 6 jam 50 minit. Lagi 1 km lebih je. 1 kilo lagi. Yalah. Reza. 28 sekarang. 1.75 km saja lagi. Ha? 1.7? Ha. Kau bila betul 28 dah. 1.75. Dari sini memang ni sekilo lebih. Ya. Ha. Aku rasa masih lebih tapi tak ada 1.8. 1.74 dah. Tak apa lah. Tak kisahlah. Oh, duduk kat sini. Aku duduk. Aku Ha. duduk sini dulu. Ada sini. Cuma kita punya Mesir depan ni. Oh. Saya kira masih turun bukit tu. Bukit tu. Ada dinda chalet Apa nak lain tu. rasa? Ikut kasut. Masuk sungai, rendam. Boleh ke? Dia sikit berat tu. Ni kita duduk sini. Oh. Barang apa? Tahu Okey, 29.37.
tepat 7 jam 55 saat. Tak dapat nak buat sub 7. Well, it is what it is. Bawa pertama kali buat 30 km. Tapi janda baik ini dah macam bukannya run lah. Oh, tak saya boleh habis, hey! Woo! Sorry. Kejut orang ni. Tak ada kubur pula. Sok kubur dia di sana. Ha? Tak kubur dia belah sini ada, sebelah sana ada. Jarak dia jauh-jauh juga. Okay, thank you. Okay, thank you. Saat-saat terakhir menghabiskan 30 km. Okay, akhirnya berjaya menghabiskan 30 km. Sikit lagi. Finishing line di hadapan. Cubaan untuk finish strong. Okay, kasih habis. Thank you. Trying to finish strong. Yeah. Okay. Oh, ada kereta. Thank you. Sikit lagi. Okay, thank you. Okay, finishing line di hadapan. Untuk dapatkan pen. Thank you. Yeah. Boleh upgrade baju daripada 14 ke 30. Thank you. Well done, both of you. Okay. Today it is 7 hours and 9 minutes. Woo. Alright, another finisher. Look at the camera and smile. Check 1 Amiruddin. Check 1 Samsudin. 7 jam 9 minit. Oh, nampaknya. Tahniah Muzaffar. Baik. Abu Bakar Murad. Mus. Berhentikan jam, lupa. Congratulations. Dia nak masa depan daripada kita. Bukan, nak satu-satu gambar kan? Tu pergi lah. Sana. Baju boleh upgrade. Alhamdulillah. Dah habis dah? Dah. SL dah habis. Hah? Tak ada lah. Baru dah sedih. Jangan lah. Mana bengkok ni? Terima kasih. Minyak mas lah. Berat lah jadi. Ada. Yes, finisher 30 km. From 40 km to 30 km. Alhamdulillah.